Hai, saya Cikgu Rajen dan hari ini kita akan fokus pada topik lulu hawa. Definisi lulu hawa ialah proses penguraian, pereputan dan pemecahan batuan di permukaan bumi akibat tindakan ejen cuaca seperti cahaya matahari, air, frost atau embun dan hidupan. Lulu hawa dibahagi kepada lulu hawa fizikal atau mekanika, lulu hawa kimia dan lulu hawa organik. Secara lazim, soalan peperiksaan akan menguji kita dari segi perbezaan di antara jenis-jenis lulu hawa ini. Mari kita meneliti lulu hawa fizikal atau mekanika. Lulu hawa fizikal atau mekanika merupakan proses pemecahan batuan akibat tindakan ejen cuaca tanpa melibatkan perubahan kandungan kimia dalam batuan. Lulu hawa fizikal dihasilkan oleh tindakan embun atau frost, penghabluran garam, pelepasan tekanan dan perubahan suhu ekstrim. Bagaimana pula dengan lulu hawa kimia? Lulu hawa kimia ialah proses penguraian atau pereputan batuan yang melibatkan perubahan kandungan kimia dalam batuan yang disebabkan oleh ejen cuaca seperti air, oksigen dan karbon dioksida. Lulu hawa kimia dihasilkan oleh pengkarbonan, pengoksidanan, hidrolisis, larutan dan penghidratan. Akhir sekali, lulu hawa organik. Lulu hawa organik atau biologi ialah perubahan batuan akibat tindakan haiwan, tumbuh-tumbuhan, manusia dan mikroorganisma. Lulu hawa organik disebabkan oleh akar tumbuhan yang memecahkan batuan dan tindak balas kimia oleh hidupan. Sebelum menjawab soalan peperiksaan, kita perlu mencari kata kunci dalam soalan untuk memahami kehendak soalan. Gariskan kata kunci berkenaan untuk mengelakkan kesilapan yang cuai. Semasa menjawab soalan objektif, potong jawapan yang anda pasti salah untuk mengurangkan pilihan jawapan. Mari kita perhatikan soalan yang berikut. Antara penyataan berikut, yang manakah merujuk kepada lulu hawa fizikal? 1. Pelepasan tekanan. 2. Hidrolisis. 3. Larutan. 4. Penghabluran garam. Kata kunci dalam soalan ini ialah lulu hawa fizikal. Pilihan 1, pelepasan tekanan merupakan salah satu penyebab utama lulu hawa fizikal. Oleh itu, jawapan yang betul sama ada A atau B. Pilihan 2, hidrolisis menyebabkan lulu hawa kimia. Pilihan 4, penghabluran garam memang menyebabkan lulu hawa fizikal. Oleh itu, jawapan yang betul ialah B, 1 dan 4. Mari kita perhatikan soalan struktur pula. Raja di atas menunjukkan jenis-jenis lulu hawa. Bahagian A, namakan lulu hawa yang bertanda X dan nyatakan dua penyebab lulu hawa X. Soalan struktur dalam peperiksaan memerlukan jawapan yang tepat dan ringkas. Jadi, jawapannya lulu hawa fizikal, tindakan embun atau frost dan perubahan suhu yang ekstrim. Soalan bahagian B, terangkan definisi lulu hawa kimia dan berikan satu contoh ejen dalam proses lulu hawa kimia dan lulu hawa organik. 1. Lulu hawa kimia ialah proses penguraian atau pereputan batuan yang melibatkan perubahan kandungan kimia dalam batuan yang disebabkan oleh ejen cuaca seperti air, oksigen dan karbon dioksida. 2. Ejen lulu hawa kimia ialah air. Ejen lulu hawa organik ialah akar pokok. Saya Cikgu Rajen, semoga anda memperoleh keputusan yang cemerlang. Jumpa lagi dalam SPM Top Tutor Geografi.